Okey. Salah satu kehendak soalan yang sangat penting ialah peranan, dan dalam penulisan peranan pelajar SPM, pelajar PT3 biasanya menyelipkan perkataan kerajaan, peranan kerajaan. Peranan kerajaan dalam memperhebat kempen, peranan kerajaan dalam memperketat undang-undang, semua ini sering ditulis. Tapi saya nak bagi kamu, selain perkataan kerajaan, apa perkataan lain? Banyak pelajar guna kerajaan, repeat the same word until the end of the paragraph, which is no good. So kamu kena ada perkataan lain. Apa perkataan lain yang boleh ganti kerajaan? Okey, salah satu perkataan yang bagus yang boleh mengganti kerajaan, kamu boleh tambah perkataan seperti agensi. Agensi yang berkaitan. Agensi kerajaan ataupun agensi yang berkaitan. Satu cara kamu boleh tulis. Nombor dua, kamu boleh tulis pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan ataupun dikenali sebagai PBT sebenarnya adalah kerajaan. Local government, government in that area. You know, contohnya kalau kamu tinggal di Selayang, your pihak berkuasa tempatan ialah Majlis Perbandaran Selayang. Kalau di Shah Alam, MBSA, okay, Majlis Bandaraya Shah Alam. Kalau kamu pergi KL, DBKL. Ini dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan. Okay, satu lagi saya bagi. Agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan. Satu lagi perkataan untuk ganti kerajaan, kamu juga boleh kata pihak. Pihak apa? Pihak pemerintah haruslah mengambil tindakan-tindakan yang wajar. Pemerintah refers to government. Okay? Refers to government. Satu lagi perkataan yang bagus yang kamu boleh guna ialah pentadbiran. Pentadbiran. Macam di Amerika orang sebut the Obama's administration. In Malaysia you can write pentadbiran. Dalam pentadbiran ataupun pentadbiran Datuk Seri Najib. Okay? Kamu boleh tulis ini juga mengganti perkataan kerajaan. See, I'm not going to repeat the same word boring. Or each time I write, kerajaan will be boring. Okay? Kamu boleh ubah, selang-selikan perkataan-perkataan ini. Agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, pemerintah. Jika kamu ada knowledge, kamu boleh tulis nama kementerian. Kementerian apa? Kalau dalam pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia. Kalau ada nama menteri lagi bagus. Sebab menteri dan kementerian secara langsung berkaitan dengan kerajaan. Directly you can use. So kena hafal lah nama kementerian, nama menteri kena hafal. Kerana ini akan mengangkat karangan kamu. Not only you're using better words, indirectly you're showing you have the knowledge. You have the knowledge, you know better. So ini akan mempengaruhi pemeriksa, mempengaruhi guru kamu untuk beri markah yang lebih. Faham? Whatever we write, we don't want to be boring. Okay? I am not a boring writer. I don't want you to be boring. Thank you.